Dan dia punya pendekatan mereka ialah fitnah. Dia tuduh. Dia tuduh. Dan dia tuduh benda yang tak wujud. Mereka kafirkan Tuan Guru ni Abdul Aziz kerana kata muka Tuhan kan. Dia kata, dia sendiri sebut bahawa Allah Ta'ala muka kita dengan muka kola tak sama. Tuan Guru Nik Aziz kata. Dia pun, mereka ni kafirkan Nik Aziz kerana kata Allah Ta'ala ada muka. Salam. Ada satu orang nama Abu Syafiq. Dia pertahankan Ahbash. Ahbash adalah satu ajaran sesat. Ahbash ni dia kafirkan ramai orang. Dia kafirkan Qaradawi, kafirkan Ibn Taymiyah, kafirkan Syekh Qutb, kafirkan semua. Dan dia punya pendekatan mereka ialah fitnah. Dia tuduh. Dia tuduh. Dan dia tuduh benda yang tak wujud. Umpama apabila para ulama, tuan-tuan baca dalam, tak payah tuan-tuan baca dalam At-Tafsirul Munir Wahbah Zuhaili tentang Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, Tuhan istiwa atas arsh. Dia sebut benda ini khilaf di kalangan para ulama. Walaupun Wahbah Zuhaili dia tarjihkan salaf, iaitu istiwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu zat dia. Ada ulama yang mentakwil istiwa dengan makna istilah, maksud Allah berada di atas. Bukan maksud Allah berkuasa, bukan berada, Allah berkuasa. Allah berkuasa. Ada yang menyatakan Allah Taala itu istiwa yaliqu bizatihi, yang sesuai dengan zatnya. Sesuainya Tuhan tak sama lah dengan kita. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan kita. Bagaimana Allah itu istiwa tak sama dengan makhluk. Dan inilah tafsiran, kita tengok semua tafsiran Ibn Taymiyah, Ibn Katsir, semua tafsir yang sama. Ada orang takwil salah tak? Takwil juga satu mazhab dalam Islam. Kerana mereka tak mau orang keliru. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia sebut dalam Al-Fatawa Mu'asarah, bab lain kita takwil, tapi masalah Tuhan dia istiwa atas arasy, nas-nasnya jelas, kita kekal dengan makna istiwa. Hatta Al-Qaradawi bukan Madinah, ni Azhar. Jadi orang Ahbash ni dia kafirkan, kafir Qaradawi, kafirkan Wanu, kafirkan Wanu. Dia kata bila orang kata macam tu samakan Tuhan dengan makhluk. Orang dah sebut laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan orang. Adakah bila kita kata Tuhan macam dia kafirkan, mereka kafirkan Tuan Guru ni Abdul Aziz kerana kata muka Tuhan kan. Dia kata, dia sendiri sebut bahawa Allah Ta'ala muka kita dengan muka kola tak sama. Tuan Guru Nik Aziz kata. Dia pun, mereka ni kafirkan Nik Aziz kerana kata Allah Ta'ala ada muka dengan ada tu. Orang dah sebut muka yang layak. Siapa yang sebut wajhullah? Quran yang sebut wajhullah. Ada golongan takwil, ada yang tak takwil. Kesemuanya di kalangan ahli sunnah wal jamaah, sama ada takwil ataupun tidak takwil. Tangan Allah, ada orang kata tangan wallahu ta'ala alam, yaliqu bi zatihi, yang layak dengan zat Tuhan. Ada orang kata tangan ni maksudnya kuasa. Itu dia nak takwil. Tapi yang menggunakan perkataan tangan Allah, boleh juga tangan maksud kuasa, boleh juga. Kerana itu pun tak terkeluar daripada daerah bahasa. Tak ada masalah. Tak ada siapa yang mengkafirkan siapa dalam hal ni melainkan Puak Ahbash, yang mengkafirkan orang kerana perkara yang seremeh macam ni. Ni ulama bincang sejak dulu ke. Dalam Islam Ahbash, sebab tu semua hatta Azhar fatwakan Ahbash sesat.
Mereka ni orang yang belajar di Lebanon. Ya, belajar di Lebanon. Dengan Abdullah Harari. Abdullah Harari ni dia kafirkan semua para ulama. Kerja dia kafir. Dan dia senang dituduh orang kata kafir. Siapa tak kata siapa kafir pun dia kafir. Tuan-tuan tengok, mereka kafirkan hatta Al-Buti. Al-Buti itu Asy'ariyah, dia kafirkan. Hasan Saqaf suka dengan Ahbas. Dan orang kata Hasan Saqaf Asy'ariyah. Hasan Saqaf kata Abu Hasan Sy'ari mujassim, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Hasan Saqaf kata. Sedangkan kita kata Abu Hasan Sy'ari di antara pejuang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi tapi orang tak layan lah benda. Dah tanya juga tapi tak apa. Orang panggil apa? Dalam FB ni macam-macam ada. Setan gondol duduk situ. Jadi ada beberapa Abu apa nama? Abu Syafiq, Abu Akif, Abu apa ini. Lebih orang semua 2 kali 5 apa tu. Ini manusia yang tak ada kerja. Dia hentam apa? Dr. Zahazan, dia kata Dr. Zahazan kafirkan apa? Mak Nabi apa. Lepas tu dia hentam cabar berdebat dengan Dr. Zaharuddin, kata akidah Zaharuddin salah. Orang macam ni wujud tak bertambah, hilang tak berkurang. Tapi wujud tak berfaedah dah. Tapi tak ada siapa layan pun, lama-lama orang dah tahu dah perangai orang. Manusia yang normal dia takkan macam tu. Manusia yang normal dia normal. Ni kita tengok dia buat status dia pun kita tahu orang ni sama ada kanak-kanak kekurangan kasih sayang ataupun apa-apa. Dia macam tu lah. Dia orang ada problem mental dia masalah gangguan. Ada soalan ni? Apa? Ramai orang pergi ke SD, bayar RM1 untuk bayar. Macam mana? Macam mana? Ramai orang dari orang Malaysia, orang luar dari orang Islam, bayar RM1 untuk masuk sekolah di Masjid Al-Aqsa. Gimana? Ramai orang pergi bayar RM1,000 untuk solat di Masjid Al-Aqsa. Dulu ada beberapa ulama keluarkan fatwa larang. Bukan kalau nak semayang, saya nak sebut ni, kalau nak semayang nak dapat pahala lebih, semayang di Masjid Al-Aqsa memang pahala lebih, tapi tidak lebih pahala dia daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Itu dulu. Bagus kalau kita boleh pergi Masjid Al-Aqsa, tetapi masalah sekarang ni bila pergi kita kena bayar. Duit tu pergi kepada kerajaan Israel. Dan kerajaan Israel buat duit lah dengan benda tu. Sehingga yalah mungkin ada orang nak melawat, dia boleh melawat, tapi indirectly kita menguatkan ekonomi kerajaan Israel. Sebab itu ada fatwa yang melarang. Qaradawi cuba mengharamkan dulu ni kerana membayar duit kepada Israel. Mungkin kot kita boleh pergi ada jalan mana tak kena bayar. Okey lah. Pasal dia kalau nak pergi sana dia kena masuk ke Jordan lah. Lepas tu kena bayar. Allah Ta'ala. Macam mana nak didik diri supaya sabar redha dengan ujian Allah dan musibah Allah dalam hidup ni? Kita dah usaha tapi tak dapat, orang lain usaha tapi dapat, orang lain tak usaha tapi dapat. Ini ada beberapa perkara dalam hidup ni. Pertama, bukan semua orang boleh sabar ni. Akhirnya manusia akan sabar. Dah kita no choice, kita akan sabar. Kita tak ada pilihan. Tapi Nabi sebut dalam hadis Muslim, innamas sabr 'inda sutmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada hentakan kali yang pertama. Maksudnya benda yang paling beban masa awal benda tu berlaku. Contoh, kita ditimpa satu kerugian.
yang paling mendesak perasaan kita masa pertama berita tu sampai kat kita ataupun kerugian tu berlaku. Masa tu pahala paling besar bagi sesiapa yang ready, bersedia diri dia untuk sabar. Kemudian akhirnya manusia akan sabar juga lah, dia tak boleh nak buat apa, aku nak buat apa, sabar kan. Okey, cumanya kita kena yakin satu perkara. Macam mana nak? Allah tahu beban, sebab tu sabar dapat pahala. Kita selalu melihat hari ni, dan kita ni ajal gopoh. Kita tak tahu besok, kita tak tahu minggu depan, kita tak tahu bulan depan. Kalau kita tahu bulan depan dan kita tahu tahun depan, selesai lah. Rasa kita tak tahu. So perasaan kita tak tahu, aku dah rugi ni, besok apa nak jadi. Dan kita akan bayangkan semua keburukan akan mai. Dan memang logiknya pun macam tu. Di situ datangnya makna tawakal, bergantung pada Allah. Dan di situ datangnya makna bahawa keyakinan apabila kita bergantung pada Allah, Allah tak akan tinggal kita. Dia mungkin akan buat, kita mungkin akan rasa laut itu bergelora, tapi insya-Allah kita tak tenggelam. Mungkin kita mabuk-mabuk laut, muntah-muntah ya, tapi kita tak tenggelam. Sebab itu kita diajar, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan dia dengan jalan yang dia tak sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Saya sebut banyak kali diri saya sendiri dan tuan-tuan juga. Perkataan tawakal ni senang kita sebut, tawakal. Tapi kenapa tawakal? Tuhan kata, Tuhan sentiasa bagi tahu orang tawakal akan berjaya. Kita kata aku tawakal juga tak berjaya pun. Sebenarnya kita tak tawakal. Tawakal berarti setelah kita berusaha, kita sandapkan sungguh-sungguh perasaan kita ke Allah. Kadang-kadang level kita sandap tu tak sungguh. Kita kata tak apalah, serah ke Allah. Mulut kita kata, jiwa kita tak kata. Jiwa kita tak kata. Kita masih lagi duduk fikir, kalau apa-apa ni tak apa, aku kenal kau ni. Kalau apa-apa, dia ni boleh tolong. Kita banyak channel kita tak bulat. Apa-apa Allah tolong aku. Hak lain tu mai sebab musabab, nombor 2. Tapi dalam jiwa kita bergantung kepada sebab. Kita tak bergantung kepada punca, kepada segala sebab Allah Jalla wa Ala. Wanita dalam haid dia boleh berniat umrah, dia boleh berniat umrah. Cuma dia tidak boleh tawaf. Dia tidak tawaf. Walaupun ada pembincangan di kalangan ulama, dia tidak boleh tawaf. Ulama-ulama khilaf. Sebelum ni orang tanya saya, boleh tak kalau dia tak tawaf, dia pergi doa kat Kaabah? Dah pergi dah jauh-jauh kan. Ulama-ulama khilaf, wanita yang haid boleh masuk masjid ataupun tidak. Majoriti para ulama menyatakan bahawasanya mereka tak boleh masuk masjid. Tetapi ada sebahagian di kalangan para ulama yang kata mereka boleh masuk masjid. Antaranya Ibn Hazmin Al-Andalusi. Tapi saya nak nukilkan sedikit apa yang Ibn Hazmin Al-Andalusi sebut. Ibn Hazmin, kitab apa? Al-Muhalla, Ibn Hazmin Al-Muhalla, meninggal pada tahun 456. Ibn Hazmin Al-Andalusi sebut satu benda yang menarik. Ibn Hazmin kata, Nabi larang wanita haid tawaf. Tak ada hadis yang sebut wanita haid jangan masuk masjid yang sahih. Istimbat para ulama kata tak boleh.
Ibn Hazmin kata Nabi larang wanita haid tawaf. Kalaulah masuk masjid tu memang confirm tak boleh, sepatutnya dia larang masuk masjid dulu, sebab nak tawaf kena masuk Masjidil Haram. Tapi masuk masjid dia tak sebut, dia sebut tawaf saja, menunjukkan kata Ibn Hazmin masuk masjid boleh, tawaf tak boleh. Cuma para ulama sebut kalau dia nak masuk masjid hendaklah dia pastikan tidak mencemari masjid. Jadi khilaf, ni masalah khilaf fiqh dalam hal ni. Ada dua pandangan para ulama, saya sebut majoriti kata tak masuk. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia pilih, dia suka antara orang yang suka pandangan Ibn Hazmin. Qaradawi kata dia suka pandangan Ibn Hazmin. Kerana Ibn Hazmin kata kalau masuk masjid tu yang tak boleh. Awal-awal Nabi kata tak boleh masuk masjid. Dengan tak boleh masuk masjid, dengan sendirinya tak boleh tawaf, sebab Kaabah berada dalam Masjidil Haram. Tapi Nabi terus sebut tak boleh tawaf. Artinya macam dia masuk, macam secara tak langsung bermaksud boleh masuk masjid. Ini pandangan Ibn Hazmin lah. Jadi orang tak payah balah lah benda ni. Kalau orang kata, oi, ulama kata tak boleh, kita habang dah. Ada ulama kata tak boleh, dan ada ulama yang kata boleh. Mengaji ni bagi Allah ya kan. Setengah orang satu benda dia jumpa. Jadi hak dia satu tu dia ingat seluruh agama tak boleh.